Hai semua, dalam video kali ini, saya akan cakap tentang tawaran prabayar dari Hotlink ya. Di mana Hotlink kini telah memperbaharui pelan unlimited ataupun tanpa had mereka lah. Di mana pelan unlimited berkelajuan tinggi ataupun high speed ditawarkan dengan harga RM55 setiap bulan ya. Dan untuk berdasarkan Hotlink, dia dikatakan pelan nilai besar lah. Adakah dia betul? Kena tengok video ini sampai habis. Sebelum itu, jika anda belum subscribe channel saya, subscribe lah channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk tekan lonceng tau. Okey, terdapat 3 pelan bulanan di sini ya. Iaitu pelan uncapped speed dengan harga RM55 untuk 30 hari, pelan 12 Mbps untuk RM40 sah selama 30 hari, dan juga pelan 6 Mbps, harga dia RM25 yang sah selama 30 hari ya. Mari kita fokus kepada pelan uncapped speed dulu, di mana harga dia adalah RM55 untuk 30 hari. Pelan tersebut menawarkan kelajuan internet tanpa had ataupun uncapped speed lah. Di mana jika kawasan anda boleh dapat 300 Mbps, maka kelajuan yang anda akan dapat adalah 300 Mbps. Dan dia merupakan gantian daripada pelan terlebih dahulu lah, di mana harga dia adalah RM50. Dan dia disertakan dengan speed cap 24 Mbps bagi 8 pagi hingga 8 malam ya. Untuk 8 malam hingga 8 pagi tu tak ada speed cap lah. So, anda tambah RM5 untuk dapatkan pelan tanpa speed cap untuk 1 hari ya. Untuk pelan RM55 tu, dia boleh katalah dia ada 200GB FQP lah. Ataupun senang sikit nak kata, pelan RM55 uncapped speed tu merupakan pelan data 200GB lah. So, RM55 untuk 200GB tu sebenarnya okey lah juga boleh kata. Untuk pelan RM40 pula, ia menawarkan speed cap sebanyak 12 Mbps untuk 8 pagi hingga 8 malam. Dan uncapped speed untuk rangkaian 5G lah dari 8 malam hingga 8 pagi ya. Sama seperti pelan RM55, pelan RM40 juga menawarkan FUP sebanyak 200GB lah. Untuk pelan RM55 tu pun FUP 200GB. Tapi saya lebih senang lah nak kata dia ni pelan high speed 200GB lah. Dan untuk pelan 6 Mbps pula, harga dia adalah RM25 setiap bulan untuk 30 hari lah. Di mana dari 8 pagi hingga 8 malam, speed cap dia adalah 6 Mbps. Dan dia menawarkan uncapped speed untuk rangkaian 5G dari 8 malam hingga 8 pagi lah. Untuk pelan RM25 untuk 30 hari tu, ia disertakan dengan FUP 40GB ya. So, dengan pelan RM25 tu, jika anda tambah RM15, maka anda boleh dapat 5 kali ganda lebih banyak data. Dan 2 kali ganda lebih cepat lah. Internet 2 kali lebih cepat untuk waktu pagi. Dan untuk pelan RM40 tu, jika anda tambah RM15, maka anda boleh dapat uncapped speed sepanjang hari lah. So, RM15 tu untuk perbezaan antara RM40 per plan dan RM55 per plan tu adalah RM15. Dan RM15 tu boleh katalah agak besar juga perbezaan dia. Sebab anda tambah RM15 hanya untuk dapat uncapped speed lah untuk sepanjang hari. Dan ketiga-tiga pelan disertakan dengan panggilan tanpa had dan juga hotspot. Penggunaan hotspot tanpa had ya. Jika anda perlukan pelan mingguan dan juga pelan harian, ada juga pilihan kepada anda. Untuk pelan mingguan tu dan juga pelan harian tu adalah RM12 untuk pelan mingguan sah selama 7 hari. Dan untuk pelan harian tu RM4 sah selama 1 hari. Kedua-dua pelan menawarkan
speed cap sebanyak 6 Mbps untuk waktu pagi lah. 8 pagi hingga 8 malam. Dan on-cap speed untuk rangkaian 5G dari 8 malam hingga 8 pagi. Panggilan tanpa had dengan hotspot disertakan untuk kedua-dua pelan. Dan FUP bagi pelan mingguan adalah 20GB. Untuk pelan harian pula, FUP dia adalah 6GB ya. Sebab kadang-kadang ada orang dia perlukan pelan data mingguan ataupun harian lah untuk kegunaan mereka. Sebab bukan semua orang perlukan pelan data bulanan jugatan. Jika anda memerlukan data pantas, maka ada pilihan kepada anda. Jika anda selalu melancong ke Singapura, Indonesia dan juga Thailand, ataupun anda merupakan orang yang kerja dekat Singapura, ada dua pelan tu yang disediakan kepada anda. Dia adalah sama seperti tawaran terlebih dahulu, di mana pelan RM60 disediakan dengan 100GB data, iaitu 70GB untuk 4G dan 5G dan 30GB untuk 5G. Harga dia RM60 untuk 30 hari. Untuk pelan RM45 untuk 30 hari pula, ia disertakan dengan 40GB high speed data, di mana data tersebut boleh digunakan di Singapura, Indonesia dan Thailand selain Malaysia lah. Kedua-dua pelan tu disertakan dengan unlimited call untuk kegunaan di Malaysia. Jika nak buat panggilan keluar ataupun panggilan masuk dekat Singapura, Indonesia dan Thailand, maka kena bayar roaming charge lah. Hotspot adalah unlimited untuk kegunaan di Malaysia, Singapura, Indonesia dan Thailand ya. Untuk sesiapa yang selalu melancong di Singapura, Indonesia dan Thailand, maka disarankan untuk buat panggilan guna WhatsApp call lah. Guna data bulanan tersebut lah untuk jimat duit ya. Pelan RM35 untuk 100GB, iaitu 50GB dan 50GB untuk kegunaan 5G. Dan juga pelan RM25, di mana ia menawarkan 60GB data, iaitu 30GB dan 30GB untuk 5G. Dia ada larat dekat situ ya, 50GB, dan sebenarnya bukan 50GB lah. Kedua-dua pelan RM35 dan RM25 tu adalah sah selama 30 hari. Penggunaan hotspot dan juga panggilan adalah tanpa had di dalam Malaysia. Dan untuk pelan harian 3GB tu, harga dia adalah RM3. Kegunaan hotspot tu adalah unlimited, tapi tak ada panggilan tanpa had lah. Jika anda nak lebih banyak data, anda boleh tambah RM1 saja dari RM3 tu untuk dapatkan 6GB data. Dan jika anda merupakan pengguna yang aktif dekat waktu malam kan, iaitu 8 malam hingga 8 pagi, anda tambah RM1 je boleh dapat 2 kali ganda lebih banyak data tau. Kelajuan tu sama saja. Seperti yang anda sudah tahulah, Maxis telah memperbaharui tawaran prabayar ataupun prepaid hotlink mereka, di mana beberapa jenis pelan telah diperkenalkan. Pelan unlimited RM55 untuk 30 hari membenarkan anda untuk guna internet dengan kelajuan internet maksimum ataupun uncapped speed lah. Uncapped speed tu masuk jika menara di kawasan anda tu boleh cecah 500 Mbps, maka 500 Mbps tu lah yang anda boleh dapat dengan kuota sebanyak 200GB. Pelan RM55 tu dia lebih kepada lah pelan kuota 200GB ya. Dan bukan FUP dia lah. Dan seperti yang saya cakap tadi, ia merupakan pergantian, di mana pelan yang sebelumnya menawarkan hak kelajuan sebanyak 24 Mbps untuk 8 pagi hingga 8 malam lah. Harga tu adalah RM50 untuk 30 hari. Anda tambah RM5 tu anda akan dapat uncapped speed sepanjang hari lah. Pelan tersebut pun sudah ditamatkan. Manakala untuk pelan unlimited RM25 yang sah selama 30 hari pula membenarkan anda untuk guna internet dengan kelajuan sehingga 6 Mbps
untuk 8 pagi hingga 8 malam dan juga kelajuan maksimum untuk 8 malam hingga 8 pagi ya. Dengan kuota ataupun FUP sebanyak 40 GB. Untuk pengetahuan, terdapat alternatif di mana anda boleh memilih untuk melanggan pas berkelajuan tinggi 60 GB di mana pecahan kuota ada seperti berikut. 30 GB untuk 4G dan 5G dan 30 GB untuk 5G dengan harga dan juga tempoh yang samalah. Tetapi untuk dalam 60 GB tu, penggunaan internet akan terhenti sekiranya anda cecah kuota 60 GB tersebut ya. So, anda boleh pilihlah sama ada nak 40 GB dengan kelajuan sehingga 512 kilobit per second selepas anda cecah kuota 40 GB. Ataupun anda boleh memilih untuk beli pas 60 GB di mana anda akan dapat high speed sepanjang hari lah dengan kuota 60 GB tu. Tetapi bila anda dah cecah kuota 60 GB tu, maka tak boleh nak guna internet lah. Pilihan tu terpulang kepada anda. Nak 40 GB untuk 6 Mbps pada waktu pagi ataupun 60 GB high speed sepanjang hari tapi tak boleh guna internet. Untuk pelan unlimited RM40 yang sah selama 30 hari pula membenarkan anda untuk guna internet dengan kelajuan 12 Mbps dari 8 pagi hingga 8 malam dan juga kelajuan maksimum ataupun uncapped speed lah dari 8 malam hingga 8 pagi dengan FUP sebanyak 200 GB ya. Jika anda perlukan penggunaan internet untuk tempoh mingguan ataupun harian, anda juga boleh melanggan pelan harian unlimited dengan harga RM4 setiap hari disertakan dengan 6 GB FUP dan juga pelan mingguan unlimited dengan harga RM12 yang sah selama 7 hari disertakan dengan 20 GB FUP ya. Kelajuan internet untuk kedua-dua pelan adalah 6 Mbps untuk 8 pagi hingga 8 malam dan kelajuan maksimum untuk 8 malam hingga 8 pagi. Untuk pengetahuan, jika anda melanggan pelan unlimited dan anda cecah FUP yang ditetapkan bagi pelan unlimited iaitu 6 GB untuk pelan harian, 20 GB untuk pelan mingguan, 40 GB untuk pelan RM25 dan 200 GB untuk pelan lain, maka kelajuan internet akan diperlahankan kepada 512 kilobit per second lah. Bagi pelan berasaskan kuota, iaitu pelan 60 GB untuk RM25, 100 GB untuk RM35 dan lain-lain, penggunaan internet akan dihentikanlah sekiranya anda cecah kuota yang disertakan. Selain dengan pelan high speed RM25 di mana ia sah selama 30 hari yang menawarkan 60 GB data iaitu 30 GB untuk 5G dan 30 GB untuk 4G dan 5G. Ada pilihan di mana anda boleh melanggan pas berkelajuan tinggi RM35 untuk 30 hari lah dengan 100 GB data di mana data yang disertakan adalah 50 GB untuk 4G dan 5G dan 50 GB untuk 5G. Dan juga pakej harian RM3 di mana ia disertakan dengan 3 GB data high speed satu hari lah. Untuk pengguna yang sering ke Singapura, Indonesia dan Thailand untuk kerja ke ataupun melancong ke, iaitu pas 4 negara lah, anda mempunyai pilihan untuk melanggan pelan 100 GB iaitu 70 GB 4G dengan 5G dan 30 GB untuk 5G dengan harga RM60 untuk 30 hari. Ataupun pelan RM40, bukan RM45 di mana data yang ditawarkan adalah 40 GB ya. Data tersebut boleh digunakan untuk 4 negara iaitu dalam Malaysia, Singapura, Indonesia dan Thailand lah. Dan untuk pelan ini, sebagaimanalah saya yang tahu, ada orang dia melanggan pelan RM45 dan juga pelan RM60 dari Hotlink untuk jimat kos komunikasi lah di Singapura. Sebab untuk pelan RM60 dan juga pelan RM45 tu anda boleh guna data dekat Malaysia dan Singapura.
boleh jimat duit lah dekat Singapura. Jika tukar pun asalnya kurang daripada RM20 untuk satu bulan tau. 20 Sing dollar lah, bukan ringgit. Untuk pelan RM45 tu kurang daripada RM15 Singapura ya. Dan semua pelan internet kecuali pelan RM3 untuk satu hari lah disertakan dengan panggilan tambahan ke nombor standard rangkaian tempatan di Malaysia. Untuk pelan RM45 dan juga pelan RM60 di mana pas untuk kegunaan di 4 negara, maka panggilan tambahan hanya untuk kegunaan di dalam Malaysia saja ya. Jika anda ingin membuat panggilan keluar dari Singapura, Indonesia dan juga Thailand, dan juga membuat panggilan dan juga menerima panggilan masuk di Singapura, Indonesia dan Thailand, maka akan dikenakan cas panggilan roaming lah. Di mana cas tu lebih mahal. Oleh itu, jika anda perlu buat panggilan di luar negara, maka lebih baiklah anda guna pelan dari anda guna WhatsApp untuk buat panggilan ya. Dan semua pelan disertakan dengan penggunaan hotspot tanpa had dengan kelajuan yang disertakan lah. Dia guna FUP ataupun kuota lah. Itu jika anda mempunyai pelan FUP 200GB tu, maka dia akan guna 200GB FUP tu. Dan untuk pengetahuan, penggunaan roaming untuk kad SIM Malaysia memang disekat untuk wilayah Patani, Yala dan juga Naraitiwak sejak 2006 ya. Dan perkara ini dibuat oleh kerajaan Thailand ya untuk menghalang aktiviti pengenas di kawasan tersebut. Dan benda ni adalah di luar kawalan Masis ya. Seperti yang saya cakap tadi, untuk pelan harian dan juga pelan bulanan untuk RM25. Bagi pelan harian, anda ada pilihan untuk memilih sama ada nak kuota 6GB FUP ataupun pelan unlimited lah dengan harga RM4, ataupun kuota 3GB high speed dengan RM3 ya. Sama juga untuk pelan bulanan RM25 lah, di mana anda boleh memilih sama ada nak kuota unlimited iaitu 40GB FUP. Selepas cecat 40GB FUP, maka kelajuan internet akan diperlahankan kepada 512Mbps. Atau kuota 60GB lah. Kuota 60GB high speed, di mana pecahan dia adalah 30GB untuk 4G dan 5G dan 30GB untuk 5G ya. Untuk pelan unlimited tu, memang ada speed cap 6Mbps pada 8 pagi hingga 8 malam lah. Dan dia menawarkan kelajuan maksimum pada 8 malam hingga 8 pagi ya. Dan jika anda telah habis gunakan data untuk pelan high speed, iaitu kuota 3GB untuk RM3 untuk pelan harian, atau kuota 60GB bagi pelan bulanan RM25, sekiranya anda dah habis gunakan data tersebut, maka perlu beli pas baru lah. Jika anda melanggar pelan unlimited tu, anda masih boleh guna internet sekiranya anda cecah FUP tersebut, tapi kelajuan tu akan diperlahankan kepada 512Mbps lah. Terpulang kepada anda boleh memilih sama ada nak high speed data ataupun unlimited data ya. Untuk pelan harian tu, bagi saya, jika anda guna internet pada 8 malam hingga 8 pagi saja, anda disarankan untuk tambah RM1 sajalah, iaitu RM3 tambah RM1 jadi RM4 lah, untuk dapatkan 2 kali ganda lebih banyak kuota ya dekat situ. Untuk pelan RM3 tu, anda hanya dapat 3GB data je untuk sepanjang hari. So, terpulanglah kepada anda. Anda nak pilih high speed data ataupun unlimited data ya. So, ini sajalah dari dalam video ini. Dah agak panjang dah video ini. Jika anda rasa maklumat yang saya kongsikan dalam video ini berguna kepada anda, beri kongsi video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan memuat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk bekal loceng tau. Jumpa lagi di video akan datang. Bye!